malam ni dipersilakan Cikgu Basha. Terima kasih moderator yang bertugas, Encik Arif dan juga Dr. Nancy. Apa khabar semua rakan-rakan guru, rakan-rakan JU? Kita akan sambung. Kalau tadi kita tengok kepada permainan gores dan belajar, bukan gores dan menang kan. Okey, untuk sebelum tu saya perkenalkan diri. Saya Cikgu Bashirah binti Kasim daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 92, merupakan JU daripada kumpulan 1. Ada tak rakan-rakan JU? Rakan-rakan daripada kumpulan 1. JU dah banyak dah sini. Kumpulan 1, cuba dulu naikkan ikon. Saya nak tengok dulu, tak semangat saya ni. Itu dia, ramai. Dah naik dah. Naik dah ikon. Semangat ke tidak ni? Semangat. Kalau semangat saya pun semangat. Bagus. Saya pun bersemangat untuk teruskan kepada permainan kita yang kedua. Betul. Jadi permainan kita yang kedua ialah layer warna. Macam Doraemon pula Cik Arif. Okey. Bila disebut pasal warna, sebab saya merah pun dengan merah, tapi kita kena kontra. Bila kita bermain dengan warna ni kena kontra, tak boleh jadi macam sumpah-sumpah. Okey, jadi kita tengok apa yang ada pada permainan warna untuk kita jadikan dia sebagai BBM. Kalau di sini nampak tak? Kita boleh gerakkan. Adalah namanya kubus. Ini apa benda ni? Kuboid. Macam tu kan. So benda ni sangat menarik. Okey. Permainan warna ni. Alright. Okey, satu lagi. Ni. Apa sama? Boleh berjalan pula benda ni. Tapi kat atas ni tak ada apa. Bila kat bawah ni ada. Okey. So kita umpama seperti mencari benda yang tersembunyi. Okey, saya lag ke? Sekejap. Sebab saya punya ni tiba-tiba lag. Alright. Alright. So kita teruskan macam mana nak buat benda ni. Background ni kena kreativiti sendirilah Nak letak pasu bunga ke apa ke, itu memang kreativiti guru-guru sendiri mengikut mata pelajaran masing-masing. Okey, so saya akan teruskan. Saya cari benda ni, rupanya duduk kat sini. Pandai berlari dia ni. Okey. Kita teruskan. Okey, kita tengok kepada contoh Okey, macam ini contoh saya akan berikan untuk mata pelajaran matematik. Okey, kalau tadi kita gerakkan, ini pun kita boleh gerakkan juga. Okey, ada 6 campur 4 berapa ya anak-anak? 10. Betul ke salah? Betul. Okey, sekarang macam mana kita nak buat permainan warna ni? Okey, yang pertama, langkah pertama, apabila kita nak tulis font, biasanya kita akan ambil yang berbentuk T ni lah. Ni saya kena tunjuk juga. Nanti ada rakan-rakan kita, macam mana dia tulis tadi tu Nampak tak? Ni. Saya dah bulat dah. Okay, tekan. Silap. Okay, terkeluar mesej saya. Kita tekan huruf T tu. Kemudian kita pilih sama ada kita nak ambil font tulisan. Biasa saya suka ambil tulisan yang gemuk-gemuk sikit lah. Kemudian kita ambil agak besar sikit supaya murid kita yang sejauh 40 km sejam tu boleh nampak. 40 km sejam kan jauh, luas kan kelas kita tu. Okey, contoh kita ambil 5 tambah berapa nak? 5 tambah 2 lah. Senang kita soalan malam ni, tak payah susah-susah. Okey, kalau rasa agak kecil, besarkan sikit, jangan risau, kita buat dia. Okey, bagi besar sikit lah. Gitu. Alamak, tertinggal lah nombor 5 ni. 5 ni tak nak ikut lah, tak nak bagi kerjasama dia. 100 apa tadi? Tak apalah. Okey. Okey, 5 tambah 2. Berapa ya rakan-rakan? Mana sudah rakan-rakan saya? Berapa 5 tambah 2 ni? Cepat. 7. Jawab. Jawab. Kumpulan 7 kami. 7 tak ada tu. Okey je. Okey. Sekarang ni kita dah nampak kan ada apa nama ni nombor kat sini, tapi sekarang ni macam ada, tapi sekarang ni kita nak hilangkan dia yang nombor 7 ni supaya tak nampak, supaya kita nak main teka-teka dengan murid kita. Jadi caranya ialah, caranya lah, yang ni kita boleh kita tukarkan nombor 7 tu kepada warna yang sama dengan warna oranye ni. Ni yang cara nak tukar ni, ambil yang ini. Yang itu. Okey, tekan. Kemudian kita akan ambil yang tick ni, nampak tak tick ni? Okey, kita kena samakan dengan warna background belakang ni. Macam tu. Supaya dia menjadi sumpah-sumpah. Menjadi sumpah-sumpah Sumpah-sumpah kan tak nampak. Alright, jadi bila kita gerakkan dia, dan tanya berapa ya anak murid? Alright. Ya betul. Macam tu.
Okey, dapat tak? Ini adalah orang panggil permainan warna. Kita bermain dengan warna. Okey, dapat tak cikgu-cikgu? Tengok sikit. Dapat. Dapat. Cuba respon sikit. Kalau dapat sebut dapat. Kalau tak dapat saya ulang. Okey. Alright. Dapat. Permainan layer warna ataupun sumpah-sumpah. Bahasa saya sumpah-sumpah. Marah cikgu Ruth nanti. Pandai-pandai ubah. Okey, itu contoh untuk matematik. Ada tak nak tanya saya macam mana nak buat benda ni yang ini pula. Macam mana pula? Sama juga sebenarnya. Cumanya ini kita kena kena wujudkan apa nama ni? Kanta. Kanta. Okay, kita pergi ke sebelah lagi. Kita pergi ke sebelah tadi, sebelah lagi. Okey, ini contoh lah sebab saya guru bahasa Arab, Mudarris Al-Lughatul Arabiyah. Jarang saya bercakap Arab kat sini. Siapa guru bahasa Arab cuba up sikit. Tengok, baru saya semangat. Arif boleh? Ana kan, anti. Antu tak ada, anta, anti ada, antu tak ada. Saya tengok sikit. Ana, yang jawab Ana tu dia. Alright, so saya tengok ramai tak? Okey. Ini contoh kadang-kadang guru bahasa Arab ni bila kita tengok kepada subjek-subjek yang lain, dia persoalan dia kata boleh ke tulis Jawi. Macam mana? Macam mana nak dikaitkan dengan nak aplikasi dalam kita punya subjek bahasa Arab. Okey. Contoh kat sini saya bagi. Contoh katalah satu perkataan kita nak masuk kat sini. Perkataan apa ni? Cikgu Izar. Kita sebut-sebut je nama yang ada kat sini. Cikgu Izar. Kita contoh, kita letakkan perkataan ghasala. Contoh ghasala. Masalahnya bahasa Arab ni kita kena tukar dulu sini kepada bahasa Arab. Kemudian keyboard kita ni kena bahasa Arab. Saya punya keyboard ni tak ada tulisan apa ni. So kena ni lah. Tak sini lah supaya kawan-kawan tak nampak. Okay, sekejap ini pun Dr. Nancy pun tiba-tiba belajar Arab juga, tak apa doktor dua minit. Bermaksud membasuh. Okey, tengok kenapa lah dia bersambung-sambung macam ni kan. Okey, kita tarik bagi sambung cantik. Ghasala. Okey. Ana apa cikgu bahasa Arab? Ana kalau ghasala, saya membasuh, mengajar pula saya malam ni. Tak apalah saya terus. Ana kalau saya ana dalam bahasa Arab kita akan tambah a di depan so yang belakang tu so saya tak nak letak baris sebabnya lambat. Sekejap letak baris lah juga. Tu Ustazah Nur Rahayu tu. Ya, memang saya nampak. Silu. Okay, silu. Allah, type lambat sikit. Aduh lah. Masalah tu Boleh, tak ada masalah nah. Alright okay, kita bagi jauh sikit. Kenapa bagi jauh sikit? Nak tukar colour dia. Okay. Alright, ini macam kecil lah. Abang kata saya tadi tak nampak murid saya yang 20 km sejam tu. Okay, so kita kalau bahasa Arab ni memang kena lagi besar. Kita bagi 150. Nah, ambil kau. Okay. Ini Cikgu Nancy pendapat daripada sana. Jauh sangat saya punya ni. Okay. So sekarang kita akan tukar yang tulisan sebelah sini menjadi warna sekejap jauh sangat pula. Sekejap kita bagi dekat sikit ya. Kita akan tukarkan warna yang al-silu ni. Sekejap. Okey. Ini nampak kan? Sekarang kita nak jadikan dia sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah. Jadi kita kena tukar kat mana tadi? Ambil ni untuk kita tukarkan color kepada warna yang warna tu mesti sama dengan latar belakang ni. Ni. Macam mana? Ambil yang pink ni. Yang ini. Sekejap saya nak tunjuk. Takut ada rakan tak nampak. Mana mouse saya? Mouse saya dah hilang dah. Mana pink? Okey, yang ni pink ni. Okey, tekan. Sekejap kita tekan. Okey, tekan. Kemudian tekan okey. Nampak dah hilang sebab dia menjadi sumpah. Jadi katalah guru bahasa Arab cakap Allah, ini sebab jauh nanti kita arrange lah bagi betul-betul tengah. Ini contoh saya letak tepi. Okey ya anak-anak, bila untuk perkataan membasuh dalam bahasa Melayu ghasala dia akan menjadi al-silu. Begitu kan? Boleh tak? Ini contoh untuk subjek bahasa Arab pun sama. Tadi saya nak cerita bab ni. Bab apa nama ni? Ini pun sama. Mana? Ada. Kalau anta tagsilu, kamu membasuh. Anti tagsilina. Okey. Untuk membuat sikit lagi ya Encik Arif. Drag masa ke saya.
Okey, sikit lagi untuk yang ini sama juga. Boleh. Boleh, terima kasih moderator. Okey, ya untuk yang ini rakan-rakan guru Al-Qatul Arabiyah. Okey, yang ini cara kita nak bina dia sama juga, kita kena ambilkan perkataan macam ni juga. Saya ambil contoh. Saya ambil yang ni lah, senang. Okey. Yang sedia ada. Kemudian kita letakkan color dia. Color dia mesti sama dengan yang sebelah sini. Sebab kita tak nak bagi nampak kan. Kita nak jadikan dia sumpah-sumpah kan. Jadi kita letak. Sekarang ini dah settle lah untuk masalah warna untuk perkataan. Sekarang untuk menghasilkan apa nama ni, kanta. Okey. Untuk menghasilkan kanta ambil apa nama ni, bulatan. Bulatan. Okey. Kemudian kita kena warnakan bulatan itu. Kita kalau boleh ambil yang colour cerah sikit lah Ambil colour cerah. Okey. Nampak. Kemudian nampak. Kalau ini, tak nampak lah kenapa ni Sebab perkataan tu berada di bawah. Ni perkataan mana tadi? Perkataan tadi tu nak cari tak jumpa dah. Perkataan ni kita kena letakkan layer ni. Ini layer ni. Layer ni mana dah hilang lah. Pandai hilang benda lah ni. Okey, layer ni kena berada di atas ni layer ni. Nampak tak layer ni? Mesti berada di atas layer untuk perkataan ni. Okey. Nampak. Nampak dah. Okey. Nampak. Untuk nak dapatkan kanta yang cantik macam ini, kita kena cari dalam Google lah. Kita type saja dekat situ kanta ke ataupun apa bahasa dia Magnify. Yes. Nak sebut tu dia keluar Arab lah. Sekejap dia tulis Arab lah. Saya tukar balik bahasa Inggeris. Dia keluar Arab lah sini Arif. Sekejap. Okay. F-I-R-E. Okay. Kita ambil dekat image. Okay. Ambil lah yang mana yang berkenan di jiwa. Drag saja. Masukkan dalam gambar. Masukkan dalam gambar. Masukkan dalam canvas. Okay, nampak tak? Dah ada dah. Dah ada dah. Dah cantik. Okay, dah siap. Dah siap ke? Belum? Okay, sekarang ni tak cantik lagi ni. Awak letak tepi awak dekat sini ya awak. Okay. Okay, sekarang ni kita nak buang background. Untuk yang dah dapat akaun entity tu dah boleh buang background. Dah ada app tool untuk buang background. Tekan yang ini. Okay, yang ini. Sekejap saya nak tunjuk. Tekan yang ini. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Kemudian drag, tarikkan sedikit. Nampak dah hilang kan? Tengah pun sama. Tarik, dah hilang. Jangan lupa tekan yang tanda right. Okey, dah siap. Bagi sama. Bagi sama. Bagi sama. Bagi sama. Okey. Kemudian kita kena groupkan dia. Ni group ya. Ni group ya kawan-kawan. Mana sudah saya punya group ni? Aduh, saya ni nak tunjuk dekat skrin dekat sana tiba-tiba terhilang. Okey, group kan? Ini yang ini. Nampak tak perkataan group? Sekejap, ni, yang ini group Ini simbol group. Okey Okey, bila dah group kita dah boleh gerakkan dia. Boleh dah gerak. Nampaklah. Anta murid-murid tausilu anti. Tak nampak tulisan kat bawah. Mungkin saya tak buat lagi. Apa anti? Tausilina. Okey, saya rasa itu saja untuk permainan warna. Harap semua rakan-rakan dapat dan juga faham daripada apa yang telah saya bentangkan pada malam ini. Itu saja. Ada soalan tak Cik Arif? Aduh lah. Betul, ada soalan ke daripada cikgu kita? Macam tak ada. Dia kata mantap, bagus. Semua yang good lah. Dia sudah faham. Atau dia takut saya tanya dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa kalau mantap? Mumtaz. Ada Mumtaz. Jayid jiddan. Betul. Alright. Jayid. Very good. Very good. Ya. Alright. Okay. Mumtaz. Okay. Mumtaz apa ni? Muallimah. Masya Allah. Hebat. Hebatnya guru-guru kita. Boleh aku belajar juga. Boleh, terima kasih. Ya. Alright. So, mungkin rakan-rakan guru ada soalan? Tak ada? Betul? Tak ada. Okay. Kita lanjutkan terus ya. Cikgu Arif. Adik Arif.